Pemfaktoran 5. Soalan 1. X darab kurungan X tambah 2 tolak 5. Pertama sekali selesaikan dalam kurungan. Kita tak mahu ada kurungan. Jadi pertama, X darab X, X kuasa 2. X darab 2, 2X tolak 5X bawa turun. Kemudian 2X tolak 5X negatif 3X. Ataupun dalam bentuk cerita 2X, anda bayar 2X sedangkan anda berhutang 5X, maknanya anda masih berhutang 3X. Kemudian barulah kita faktorkan. Untuk lebih nampak, X kuasa 2 kita tulis X darab X. Okey, barulah kita keluarkan faktor sepunya. Faktor sepunya adalah X. Maknanya yang sama pada kiri dan kanan. Okay, bila di kiri kita potong 1X, di kanan pun kita perlu potong hanya 1X. Okay, yang kita potong kita letakkan di luar kurungan. X ni lah faktor sepunyanya. Maka yang tinggal X tolak 3 masukkan dalam kurungan. Baik, soalan 2. Kurungan X tambah 3 darab kurungan X tolak 3 tambah 5. Baik, pertama sekali selesaikan dalam kurungan. Selesaikan kurungan ni. X darab X, X kuasa 2. Kemudian X darab negatif 3, negatif 3X. 3 darab X adalah 3X. 3 darab negatif 3, negatif 9. 5 bawa turun. Okey, kemudian lihat mana yang boleh diselesaikan. Negatif 3X tambah 3X, kosong. Dia seperti 3 tolak 3, kosong. 2 tolak 2, kosong. Negatif 2 tambah 2, kosong. Okay, yang ni pula, negatif 9 tambah 5, negatif 4. Ataupun dalam bentuk cerita, anda hutang 9, tapi anda hanya bayar 5. Maknanya, anda masih berhutang 4. Jadi, hutang 4. Negatif 4. Okey, kemudian dah selesai? Belum. Yang ini kita boleh faktorkan. Kita ikut dalam rumus A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Rumus perbezaan kuasa 2. Okey, 4 ni kita jadikan kuasa 2. Maka berapa kuasa 2? Dapat 4. 2. Tolak bawa turun. X kuasa 2 bawa turun. Okey, barulah kita buka dua kurungan terakhir. Macam biasa ikut dalam rumus tambah tolak. Tambah tolak ataupun tolak tambah sama je. Okey, yang ni apa? X2. X2, X2. Soalan 3. X tolak 6 darab X tambah 1. Tambah 6. Okey, kurungan kurungan X tolak 6 darab kurungan X tambah 1 tambah 6. Jadi, selesaikan yang ada dalam yang ada kurungan. Selesaikan dulu. X darab X, X kuasa 2. X darab 1, X. Negatif 6 darab X, negatif 6X. Negatif 6 darab 1, negatif 6. Positif 6 bawa turun. Kemudian lihat mana yang boleh diselesaikan. X kuasa 2 ni bawa turun. Okey, yang ini dan yang ini. X, X. Adik-beradik Jadi kita boleh selesaikan. X tolak 6, X. Negatif 5X. Ataupun anda bayar 1X. Sedangkan anda berhutang 6X. Maknanya anda masih berhutang 5X. Yang ni pula. Negatif 6 tambah 6 adalah kosong. Ataupun 6 tolak 6 kosong. Negatif 2 tambah 2 kosong. 2 tolak 2 kosong. Okey, barulah kita faktorkan yang ini. Untuk lebih nampak, X kuasa 2 kita tulis X. X. X darab X. Okey, barulah kita keluarkan faktor sepunyanya, yakni X. Yang tinggal X tolak 5 masukkan dalam kurungan. Soalan 4. Okey, kurungan X tambah 3 kuasa 2 tolak 9. Okey, kita tak nak ada kurungan dulu. Jadi, selesaikan yang kurungan. Okey, macam mana selesaikan dia? Ini dalam bab kembangan tapi tak apa.
Oleh sebab ni latihan terakhir pemfaktoran, jadi kita masukkan soalan kembangan. X kuasa 2 adalah X kuasa 2. Kemudian 2 darab X darab 3. 6X. Kemudian 3 kuasa 2. 9. Negatif 9 bawa turun. Okey, selesaikan lagi. 9 tolak 9 adalah kosong. Maka yang tinggal X kuasa 2 tambah 6X. Kemudian kita faktorkan untuk lebih nampak. X kuasa 2 tulis X darab X. Tak nak tulis, kalau nak cepat tak ada masalah, terus faktorkan. Kemudian yang sama adalah X. Letak X di luar kurungan, yang tinggal X tambah 6. Masukkan dalam kurungan. Soalan 5. 7XY tolak X darab kurungan X tambah Y. Okey, pertama sekali selesaikan dalam kurungan. Negatif X darab X. Negatif X kuasa 2. Kemudian negatif X darab Y. Negatif XY. Okey, barulah kita selesaikan mana yang boleh diselesaikan. Okey, baik. 7XY tolak XY. Ini 1. 7XY tolak 1XY. 6XY. Negatif X kuasa 2 bawa turun. Kemudian barulah kita faktorkan. Okey, 6 boleh faktorkan ke? Tak boleh. Okey, X kuasa 2 ni nak lebih nampak, jadikan dia XX. X darab X. Okey, barulah kita nampak faktor sepunyanya, iaitu X. Letak X di luar kurungan, yang tinggal 6Y tolak X. Masukkan dalam kurungan. Baik, soalan 6. Kurungan X tolak 3 kuasa 2 tambah 12X. Baik, selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu. Kita tak nak ada kurungan. Okay, jadi X kuasa 2 adalah X kuasa 2. Kemudian 2 darab X darab negatif 3. Negatif 6X. Negatif 3 kuasa 2. Positif 9. Sebab apa negatif 3 kuasa 2 positif 9? Tengok sini. Negatif 3 kuasa 2 adalah positif 9. Dia maksudnya negatif 3 darab negatif 3. Kan negatif jadi positif. Okey, dapat. Kemudian 12X bawa turun. Okey, lihat mana yang boleh diselesaikan. X kuasa 2 ni bawa turun. Okey, 6X dengan 12X ni boleh diselesaikan. Jadi, hutang 6X bayar 12X. Maknanya anda telah lebihkan. Lebihkan 6X. Ataupun 12 tolak 6, 12 tolak 6, 6 lah. 9 bawa turun. Okey, boleh faktorkan lagi? Boleh. Kita rujuk pada rumus. Kuasa 2 sempurna. Okey, bentuk dia X kuasa 2, 2AB. A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Ni kuasa 2, yang ni kuasa 2. Tapi, sini kuasa 2, sini bukan kuasa 2. Jadikan 9 kuasa 2. Berapa kuasa 2 dapat 9? 3. Okey, dah sama macam dalam rumus. Buka 2 kurungan. Okey, simbol adalah tambah, ikut macam ni. Kemudian yang ni adalah, kita ambil yang hujung ni. X3. Baik, soalan 7. Selesaikan dalam kurungan X darab X, X kuasa 2. X darab 3, 3X. 2 darab X, 2X. 2 darab 3, 6. Yang ni pula, bayangkan sini 1. Negatif 1 darab 5X, negatif 5X. Negatif 1 darab 7, negatif 7. Okey, kemudian lihat mana adik-beradik yang boleh diselesaikan. Unknown yang sama. X, X, X. Okey, X kuasa 2 ni bawa turun dulu. Kemudian lihat 3X tambah 2X dapat 5X. 5X tolak 5X maksudnya kosong. Yang ni pula 6 tolak 7. Anda bayar 6
sedangkan anda berhutang 7, maknanya anda hutang lagi 1. Negatif 7 tambah 6 adalah negatif 1. Okey, dah selesai ke? Belum. Kita boleh faktorkan lagi. Kita guna rumus perbezaan kuasa 2. Jadi, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. 1 ni kena jadikan kuasa 2. Pada soalan sekarang, berapa kuasa 2 dapat 1? 1. Okey, barulah kita buka 2 kurungan terakhir. Simbol di sini adalah tolak tambah. Tolak tambah ataupun tambah tolak sama je. Kemudian yang sini adalah X1. X1. Soalan 8, 4M kuasa 2 tolak 64M. Pertama sekali, keluarkan faktor sepunya. Ataupun lihat pada nombor 4 dan 64. Boleh berkongsi dalam sifir yang sama? Ya, 4 dan 64 berkongsi dalam sifir yang sama, iaitu sifir 4. Okey, berapa darab 4 dapat 4? 1 darab 4 dapat 4. M kuasa 2 bawa turun. Okey, tapi untuk lebih nampak tulis M. M. Kemudian 64. Berapa darab 4 dapat 64? 16. M ni bawa turun. Okey, nampak dah faktor sepunyanya? Okey, 4. 4 ni faktor sepunya. Ada lagi tak? Ada. M. M adalah faktor sepunya. Ada lagi yang sama? Tak ada. Maka yang tinggal M tolak 16 masukkan dalam kurungan. Oh, je salah. Sebelum tu ini kuasa 3. M kuasa 3. Maka ni ada 3M. M darab M darab M. Maka yang sini adalah M. M darab M. M, 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 M. Okey, kemudian. Dah siap ke? Belum. Yang ni kita boleh faktorkan. Kita guna rumus kuasa 2 sempurna. Okey, sekarang ni MM ni adalah M kuasa 2 kan? 16 ni pun jadikan kuasa 2. Nak ikut macam dalam rumus ni. So, berapa kuasa 2 dapat 16? 4. Okey, yang ni bawa turun. Barulah kita buka 2 kurungan. Okey, kurungan pertama tolak tambah. Macam dalam rumus, tolak tambah ataupun tambah tolak. Barulah kita masukkan M4. M4, M4. Okay, 4M yang ni bawa turun je. Baik, soalan 9. Okay, selesaikan dalam kurungan dulu. Kita tak nak ada kurungan ni. Okay, 2N kuasa 2 adalah 4N kuasa 2. Kemudian, 2 darab 2N darab negatif 3. Negatif. Okay, 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. N jangan lupa. Okay, negatif 3 kuasa 2 adalah positif 9. Okay, yang ni bawa turun. Okay, lihat mana adik-beradik yang boleh diselesaikan. Unknown yang sama. Okay, yang ni 4N kuasa 2 bawa turun dulu. Okay, 12N dengan 17N ni boleh diselesaikan. Okay, 17N tolak 12N adalah positif 5N. Okay, 9. Negatif 18 tambah 9. Negatif 9. Anda hutang 18 tapi anda bayar 9 sahaja. Maknanya anda masih berhutang 9. Okay, dah selesai? Belum. Kita boleh faktorkan. Kita guna rumus. Yang ni. Okey, yang bawah ke yang atas? Yang atas. Sebab sini simbol positif, sini pun simbol positif. Okey, tapi sebelum tu kita jadikan dia biar sama macam dalam rumus. Okey, ni kan kuasa 2, ni kuasa 2. Tapi ni tak ada kuasa 2, ni pun tak ada kuasa 2. Jadikan dia kuasa 2 dulu. Okey, berapa kuasa 2 dapat 4? 2. N kuasa 2 bawa turun. Kemudian, berapa kuasa 2 dapat 9? 3. Okay, yang ni 2 tapi sini 2 je. So, kita satukan dia. Yang ni dan yang ni maksud yang sama. Okay, barulah sama macam dalam rumus. So, kita tinggal buka 2 kurungan. Okay, simbol di sini adalah tambah. Ikut yang ni. Yang ni pula ambil yang hujung-hujung. 2N, 3.
Baik, persoalan sekarang, betul tak jawapan 9? Jawapan untuk soalan 9 ni betul atau tidak? Salah. Salah. Sebab apa salah? Lihat pada negatif ni. Kalau betul nak ikut rumus yang ini, dia mestilah positif, positif. Ataupun negatif, positif. Ataupun sini mesti sentiasa positif. Tapi persoalan sekarang, dekat 9 ni dah negatif. Jadi tak boleh ikut rumus ini. Maka jawapannya hanya setakat sini sahaja. Ini sahaja jawapan dia. Yang ini tak perlu. Baik, soalan 10. Negatif 48 tambah 147 Y kuasa 2. Okey, lihat pada nombor 48 dan 147. Berkongsi dalam sifir. Dalam sifir 3, betul. Jadi, 48 bahagi 3 dapat 16 ataupun berapa darab 3 dapat 48? 16. 48 bagi 3, 16. 16 darab 3, 48. Okey, negatif ni jangan lupa pula. 147 bahagi 3 dapat 49. 49 darab 3, 147. Y kuasa 2, buat turun. Okey, barulah kita nampak faktor sempurna iaitu 3. Keluarkan 3, letakkan di luar kurungan. Okey. Dah siap ke belum? Okey, kurungan ni kita boleh faktorkan guna rumus A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey. 49Y tolak 16. Okey, kita boleh guna, ni sama cuma saya terbalikkan supaya lebih nampak cantik. 49Y tolak 16. Jadi, berapa darab 49 dapat berapa? Kuasa 2 dapat 49. Kita nak sama macam dalam rumus ni. Kuasa 2, kuasa 2. Okey, berapa kuasa 2 dapat 49? 7 kuasa 2 adalah 49. Kemudian berapa kuasa 2 dapat 16? 4. Okey, dah sama dalam rumus? Sikit lagi. Jadi, nak nampak betul-betul sama, kurungkan dia macam ni. Okey, sama tak? 2, 2. 2, 2. Okey, dah sama macam dalam rumus. So, tinggal buka 2 kurungan terakhir. Simbol sini adalah tolak tambah. Kemudian, yang ni adalah 7Y4. 7Y4. Sama macam AB, AB. Ambil yang sini. Baik, soalan 1. Selesaikan dalam kurungan. A darab A kuasa 2. A darab negatif 1, negatif A. 1 darab A. 1 darab negatif 1, negatif 1. Negatif 8 bawa turun. Okay, A kuasa 2 bawa turun. Negatif A tambah A adalah kosong. Dia macam A tolak A kosong. 1 tolak 1 kosong. Okay, negatif 1 tolak 8, negatif 9. Ataupun dalam bentuk cerita, anda hutang 9, anda hutang lagi 8. Maknanya anda hutang, anda hutang 1, anda hutang 8. Maknanya anda hutang 9. Okay, kemudian dah siap ke? Belum. Kita boleh faktorkan ikut rumus. Perbezaan kuasa 2. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi, 9 ni jadikan kuasa 2. Persoalan sekarang berapa? Kuasa 2 dapat 9. 3. Okay, kemudian barulah kita buka 2 kurungan terakhir. Okay, simbol di sini adalah tolak tambah. Tolak tambah. Masukkan je A3. Soalan 12. Okey, selesaikan dalam kurungan. A darab A kuasa 2. A darab 3, 3A. Negatif 1 darab A, negatif A. Negatif 1 darab 3, negatif 3.
Yang ni bawa turun. Okey. A kuasa 2 bawa turun. 3A tolak A. Ataupun 1A. 3A tolak 1A. 2A. Negatif 3 tambah 3. Kosong. Ataupun 3 tolak 3. Kosong. Okey, kemudian dah siap ke? Hampir siap. Kita perlu faktorkan. Untuk lebih nampak, A kuasa 2 jadikan dia A darab A. Okey, barulah kita keluarkan faktor sepunya, yakni A. Keluarkan A, yang tinggal A tambah 2, masukkan dalam kurungan. Soalan 13. Okey, selesaikan dalam kurungan. A darab A kuasa 2. A darab B, AB. Negatif 2AB bawa turun. Okey. A kuasa 2, A kuasa 2 bawa turun. Kemudian barulah kita selesaikan ini. Ini kan adik term yang sama ataupun anim yang sama. AB. Ini satu untuk lebih nampak. Jadi 1AB tolak 2AB. Negatif 1AB. Satu tak ditulis. Ataupun anda beli satu, anda bayar satu, sedangkan anda hutang 2, maknanya anda hutang lagi satu. Anda bayar satu, sedangkan anda hutang 2, maknanya anda hutang lagi satu. Satu tak tulis. Dapat? Okay, barulah kita faktorkan. Soalan 14. Okay, A kuasa 2, A kuasa 2. 2 darab A darab B, 2AB. B kuasa 2, B kuasa 2. Tolak 4AB, bawa turun. Kemudian, A kuasa 2 bawa turun. 2AB tambah. Okey. Adik-beradik ni dengan adik-beradik ni settlekan. 2AB tolak 4AB. Negatif 2AB. Anda bayar 2, tapi anda telah sedangkan anda hutang 4. Maknanya anda masih hutang lagi 2. B kuasa 2 bawa turun. Okey, settle ke belum? Belum. Kita boleh faktorkan ikut rumus. Jadi, kita ambil rumus bawah ni, negatif. Tinggal buka 2 kurungan terakhir. Okey, simbol sini negatif sebab ikut sini. Yang ni kita ambil kat hujung-hujung ni. AB.